Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal haq liuzana din kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal zalimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaim rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allim ta'awulau. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang bahagia pengungsi surau Ahwan Taman Aman Senai serta barisan ahli jawatan kawasannya serta barisan imam-imam bilal-bilal, tuan-tuan haji, puan hajah, para datuk-datuk, hadirin, para asatizah, para cikgu, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik-adik, para hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mari kita terlebih dahulu ucapkan syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah berikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesihatan. Mudah-mudahan sedikit nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini, kita dapat menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah sedikit nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini, kita dapat kecapai dengan akhirat kita. Alhamdulillah, kita dapat solat maghrib berjemaah di rumah Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan dan istiqamah, kita dapat menunaikan solat 5 waktu sehari semalam di mana kita berada sekalipun, kita dapat menunaikan hingga akhirat kita. Hari ini dah masuk 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Mana tak tinggal beberapa hari lagi kita akan berhijrah juga kan, pada tahun yang baru. Kita dah sedap makan sembelih lembu dan sebagainya. Itulah. Mudah-mudahan segala pengorbanan kita Allah Ta'ala akan balaslah kan. Yang mana kita yang penting sekarang ialah bersyukur dah kan, setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang terutama nikmat Islam, yang mana Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu kepada dan umatnya, iaitu mengenai tentang Al-Quran kan. Islam membawa ketenangan dalam kehidupan kita kan. Sebelum Islam macam-macam lah kan, permasalahan yang berlaku kan, yang bunuh anak lelaki dan bunuh anak perempuan dan sebagainya. Yang mana kita ni dah untuk mencari ketenangan, kita belajar mutahadilah untuk diri kita ni supaya untuk mengenal Allah Ta'ala kan. Mana kalau kita tak kenal Allah Ta'ala, maka kita tak kenal diri kita kan. Setiap kali kan saya beritahu tentang sabda Rasulullah SAW, man arafah nafsi faqad arafa rabbuh. Barang siapa mengenal dirinya dengan yakin, maka mengenal Tuhannya yang menjadikan dirinya kan. Mana kita perlu kenal diri kita dululah kan. Kena keyakinan. Kadang kita tidak yakin tentang diri kita kan, betul ke tak ni kan. Allah jadikan kita sempurna ke tak? Sebenarnya semua dah sempurna kan. Cuma kita ni ada perasaan yang demikian. Sebab apa? Iblis dan syaitan akan membisikkan diri kita.
Itu pentingnya kita berbanyakkan baca Al-Quran dan banyak berselawat. Kita sayang pada Nabi, banyaklah menghidupkan sunnah Rasulullah. Itu mana gitulah di antaranya, supaya kita ni jangan mudah terpengaruh lah kan, apa-apa yang berlaku di hadapan kita. Itu kadang kita mudah terpengaruh kan, mudah terpesona kan, sebab Al-Quran pun dah nyatakan setiap kali kalau kita baca Al-Quran tu, Allah Ta'ala akan terangkan benda-benda yang sama kan. Tu jangan mudah terpengaruh dengan terpesona kan, kerana itu semua adalah nikmat yang sementara. Satu nikmat yang sementara ni ialah gunakanlah yang sebaik mungkin kat situ. Dan mana dari sini kita belajar tentang sifat-sifat 20. Satu pengenalan asas. Sebab asas kita sifat pengenalan 20 ialah sifat yang wajib, yang mustahil kan, dan satu yang harus. 20 yang wajib, yang mustahil, dan satu yang harus. Dan sifat para Rasul juga sama juga, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan satu yang harus. Kita kena tahu kan. Mana sifat-sifat Allah Ta'ala ni sebenarnya kata ulama lebih daripada 20. Cuma yang ni yang kita kena tahulah kan, supaya kita ada asas. Kalau tak ada asas, maka kalau rumah tak ada asas akan roboh lah kan. Tak ada tiang, tak ada asas, maka kat situ dia akan roboh kan. Dia mesti ada mesti ada asas kat situ dalam kehidupan kita. Di sini kita sambung tentang bab hukum akal dan akal menghukum. Mana Allah Ta'ala memberikan akal kita. Kita baca di Syarah yang Tauhid, muka surat yang ke-8 tentang bab hukum akal kat situ, untuk membezakan antara manusia dan binatang an'am atau yang berkaki 4 ialah Allah Ta'ala berikan akal kan. Mana akal kita kena gunakan akal yang sempurna lah, bukan akal yang ikut-ikut kan. Tu tauhid pun sama juga, jangan ikut-ikut kan. Mesti ada pegangan yang putus kan. Itu nanti kita akan jumpa lah. Okay, cuma saya nak ingatkan semula lah. Mana di sini peringatan hukum akal dan akal hukum ialah daripada Imam Ash-Sakawi menyebut kan, mengulangkan wal ma'rifatu fi nafsul aqli inda imamin haramaini wala jimatun lahu indal ghairi wa lam ya'rifha innal awwali falaysa bi'aqilin bal majnun. Semua majnun adalah majnun lah. Kita tengok kan. Majnun orang semua dah faham. Makna orang kita ni faham. Tak belajar bahasa Arab pun tahu majnun kan. Di sini Imam Sakawi menyebut di sini, memberitahu pada kita ni bahawa dan wal ma'rifah, dan mengetahuilah pembagian hukum akal dan akal hukum adalah akal itu sendiri di sisi Imam Al-Harmani dan muzamah kepadanya di sisi ulama ialah pula. Maka siapa yang tidak mengetahuinya, iaitu pembahagian hukum akal dan akal hukum ini mengikut pendapat yang awal, mengikut Imam Al-Harmani, maka dia tidak berakal, maka seorang yang gila. Mana kita jangan sampai menghukum orang sehingga lupa lah kan. Mana kita kadang cakap orang tu gila lah dan sebagainya kan, sebenarnya kita yang gila kan. Bercakap macam itu kan. Macam kita keluarkan kata BODOH tu sama juga kan. Kita jangan keluarkan perkataan macam itulah kan. Setiap kali kadang dengar kawan-kawan yang berbual ni lah yang selalu keluar dari mulut kita, sebab kita ni kurang berzikir, kurang ingatkan Allah Ta'ala, itu yang jadi macam itu kan. Itu pentingnya tu dah. Tauhid ni dah, itulah kalau kita tahu Allah Ta'ala tu maha mendengar, kita tak akan buat demikian rupa kan. Macam kita solat lah. Solat sebagaimana kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni, solat sebagaimana aku Rasul.
Sebagaimana aku solat, mana solat surah macam mana? Kan? Penghasilan ni macam mana? Kan? Kalau itu belajar bertahun fiqh, mana fardu ain fiqh, tauhid dan tasawuf. Fiqh akan buah ni hasil ni macam mana? Kan? Kadang kita tak dapat hasil. Kan? Lepas sembahyang, mana hasil kita tak dapat. Benda yang sama kita buat. Kan? Kita tidak berubahkan diri kita. Kan? Ni nak tahun baru ni, tinggal berapa hari? Kan? 7, 22, tinggal lagi berapa hari? Tinggal 8 hari, tak sampai seminggu lebih kurang lah. Kan? Mana kat situ? Mana kat situ kita ada cita-cita dan azam lah, berubah lah. Kan? Mana ubah, mana kalau kita sebelum jalan tauhid ni, kita lebih dekatkan diri kita dengan otak lah. Kan? Kan? Macam orang Allah Ta'ala ambil isteri kita, ambil anak kita. Kan? Mana dia lebih sayang kepada kita. Allah Ta'ala bagi masa ruang, masa untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Itu bahasa mudah. Kan? Kalau kita tak gunakan yang seada Allah Ta'ala bagi ni, kan, kita akan rugi. Macam kita datang ke surau di masjid ni, kita datang kenapa? Kan? Memang kadang hati memang dah sediakan makan, alhamdulillah ada niat tak apa. Tapi kita betulkan niat kita. Kalau kita tak datang, kita akan rugi. Kan? Sebab apa? Kita datang sini, kita datang untuk berkumpul, dapat berjemaah, ikut sunat dah sunnah Rasulullah. Kan? Setiap apa yang kita lakukan, kan, setiap apa yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan kira. Itu tauhid tu. Allah Ta'ala akan kira, akan tahu apa yang kita buat. Kan? Tiang ni akan jadi saksi, kaki kita akan jadi saksi, semua akan jadi saksi. Maka kita fikir sekarang datang ke rumah Allah Ta'ala ni, bahawa bukan kita yang terbaik. Kita datang ni nak dapat, mana kita, jangan kita rugi. Mana kita nak dapat kebaikan ke situ. Bukan setakat pahala kita, orang kita nak dekat diri kita dengan Allah Ta'ala. Bukan makin jauh. Kan? Bukan jauh, makin jauh kat situ. Kan? Isteri kita, macam saya dekat lusa dah 3 bulan dah. Makin jauh dah. Kan? Padahal macam semalam meninggal kat situ. Kalau orang yang faham. Kan? Mana kalau kita dekat, mana kita sayang dengan, kita dekat dengan Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala sentiasa berada dengan kita. Itu bahasa mudah. Maka janganlah kita mana kat sini gunakan akal yang sebaik yang Allah Ta'ala bagi ni, fikirlah. Kan? Fikir yang sebaik mungkin lah. Kan? Bukan kata saya yang terbaik, saya cuma nak mengingatkan kembali lah. Ingat kembali supaya kita watawa, supaya kita jangan rugi. Watawa sebab hak. Wal asr itu kan Allah Ta'ala bersumpah. Kan? Allah Ta'ala bagi masa, gunakan masa yang seadanya. Kan? Mana kat situ? Gunakan seadanya yang ada. Jangan kita mana kita makin berumur, kan, jadi orang yang berfikiran yang waras lah. Bukan makin fikiran jadi macam orang muda-muda. Tu. Kan? Jangan. Takut. Kalau kita kata ahli ulama yang lain kata, kalau kita mengaku kita muda, kaki kita sebelah dah dapat api neraka kat situ. Tu kata. Dan sudah contoh perbezaan di sini di antara hukum akal dan akal hukum kat sini. Apakah perbezaan di antara wujub dan wajib kat situ? Tu. Mana kat situ? Di antara wujub ialah keberadaan atau wujudnya. Kan? Kalau orang belajar bahasa Arab ini ialah hukum masdar, hukumnya asal lah. Kan? Mana wujudnya ialah mesti. Kan? Yang mesti berada, Allah Ta'ala mesti ada. Kalau kita sekarang macam mau kita katakan Allah Ta'ala mesti ada. Kita berada di sana pun kita Allah Ta'ala ada. Kan? Maka kita tak boleh dawi-dawi lah. Kan? Allah Ta'ala tu kan yang maha melihat. Kat mana je dia tahu. Kan? Sedangkan daun yang jatuh, kan, daun yang jatuh yang kering tu Allah Ta'ala tahu.
Sya'la yang jatuh pada hari ini berapa banyak. Cuma kita kadang lupa kat situ. Kan? Kadang kita lupa diri kita. Kan? Dah makin berumur, kan? Kita tak nak dekat kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Tak nak membanyakkan baca Quran. Nak dekat di antara itulah membanyakkan. Mana kita nak, kalau kita nak, orang yang baca Quran, orang kita sedang solat, kita berbual dengan Allah Ta'ala. Kan? Peringatan kat situ. Kan? Macam kita solat jugalah. Kan? Solat kalau kita belajar ilmu tauhid, ilmu hadis tu, kan? Hadis yang kedua tentang bab ihsan, tentang Sayyidina Umar. Kan? Yang mewakilkan hadis tu, apa yang dikatakan ihsan kat situ, kan? Jadi maka dengan sempurna kat situ. Seolah kita semayang ni, kan, Allah Ta'ala lihat kita, kan? Walaupun kita tak nampak dia, kan? Memang kita tak nampak dia. Kalau nak nampak, insyaAllah, tuan-tuan, insyaAllah, kalau masuk surga memang nampak. Nikmat yang paling semua orang nak ialah nak tengok Allah Ta'ala. Seperti macam Fir'aun lah. Fir'aun, Aman kat situ, Namrud kat situ, sama kat situ. Kan saya pergi ke Turki tu, di bangunan tinggi, duduk tempat bangunan tinggi nak tengok Allah Ta'ala kat situ. Kan? Seolah dia memainkan pada utusan Nabi kat situ. Kan? Kita jugalah jangan kita cakap macam itulah. Kan? Kalau boleh jangan cakap macam itu. Kan? Mana wujudnya lah satu keberadaan mistik kat situ. Mesti Allah Ta'ala tu ada. Tak ada yang ke mana kita pun, Allah Ta'ala tak tidur, kita tidur. Kan? Kita mengantuk, kan, dan sebagainya. Kan? Kalau kita baca ayat kursi tu, kan, Allah Ta'ala tu tidak tidur kat situ. Kita yang tidur ni, kan, tidur macam tak tahulah. Kan? Kalau saya memang kalau tidurlah. TV tengok saya kalau tengok TV. Kan? Dan wajib, bezanya wajib ada sudut hukum terbagi kepada dua kategori dalam hukum akal. Yang pertama ialah yang wajib akli, ialah suatu yang perkara yang pasti ada pada akal. Mana dalam kita tu kita bahawa yang mencipta alam ni mesti ada. Kita sebagai umat Islam, pengakuan kita mesti Allah Ta'ala ada. Dan Allah Ta'ala pun mengatakan dalam Quran, kan, menyatakan kat situ banyak perumpamaan mengatakan itu. Kalau kita tanya orang kafir pun mengaku bahawa Allah Ta'ala tu ada yang mencipta dia. Kan? Itulah pentingnya, itulah keyakinan kita. Kadang keyakinan kita kadang kurang. Kata orang lain lah. Kadang kita ni macam saya ni dengar seorang-seorang kadang keyakinan tu, ya Allah, kan, tu kena dekat lah. Mana kena semayang dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi masa, ruang yang macam saya ni dibagi, gunakan yang sebaik ada. Kan? Bukan tak berfoya pergi kedai kopi. Kan? Saya bukan kaki kopi, kedai kopi dah. Kan? Kalau ajak minta, saya ajak main lah itu. Untuk kesihatan lah, untuk kenal orang dan sebagainya. Itu di antaranya lah saya punya pendapat ke situ. Mana dari segi wajib akal ni lah, suatu perkara yang pasti ada pada akal. Mesti akal kita mesti kata ada, jangan kata tak ada. Kan? Bahawa kalau kita tahu Allah Ta'ala tu ada, kan, bersama kita ni, jangan kita takut. Allah Ta'ala akan tolong kita, Allah Ta'ala akan bantu kita. Oleh sebab apa lah, rezeki, jodoh dan sebagainya pasti ada. Cepat ke lambat tu bukan kerja kita. Kita yang penting usaha, ikhtiar dan berdoa, bertawakal. Itu di antaranya yang kita lupa tu. Usaha macam mana? Usaha kita macam mana lah, kan? Macam saya nak datang, usaha saya bawa kereta mesti ada minyak. Kalau tak ada minyak, mana boleh jalan. Dari segi logiknya, kan? Kalau saya orang yang yang ada setengah ulama memang hebat, kan, dia tiup je, dia tak air pun dah boleh jalan kenderaan itu. Itu janganlah cerita lah. Itu kelebihan orang masing-masing lah.
Dan saya tak sampai gitu sekali. Kan? Mesti kenderaan tu mesti yang enjin yang boleh menyampaikan ke situ. Mana kita usaha kat situ. Kan? Kena usaha kita macam mana? Macam usaha saya nak sampai sini pukul berapa? Kan? Sekarang senang, ada waste. Kan? Ada tengok jam ke tak. Kan? Mana kita sekarang dah mudah dah. Semua dah hujung jadi nak apa yang kita nak risaukan. Kan? Kan? Cepat ke lambat pun sampai juga. Kan? Laju sampai cepat. Kan slow pun sampai juga, tapi tak boleh slow sangat, akan menyusahkan orang kat situ. Kan kisah yang kat mana tu? Kat Sempah Ranggam tu. Kan berlumba sebab kawan lain mati. Kan? Tu. Yang kita takut. Kan? Memang tu di antara dah sampai ajal dia, tapi antaranya Allah Taala pernah tunjuk asbab kat situ. Kan asbab tu penting. Tak ada asbab kita ni akan gila. Macam saya pun nak mengalami juga kat situ. Kata ada asbab kat situ. Saya dulu masih muda, kan masih bujang-bujang tu. Kan saya balik, saya biasa kat kampung main bola tampar, balik pukul 7, tegur pakcik saya, malam meninggal. Termenung saya sekejap. Kan? Soalan gitulah. Itu pentingnya penting ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak boleh fikir bahawa itu dah ketentuan ajar mana kat sinilah. Mana inilah. Mana kat sini bahawa akal kita akan menyatakan bahawa yang bumi ini kita ni ada yang menciptanya, ada yang menjadikan. Tidak boleh diterima ketiadaannya. Kan? Kita tidak boleh terima keadaannya. Kan? Mana ketiadaan si kita kena terima dah. Kan? Dah ketentuan kat situ. Kan? Saya tengok siapalah kata yang bekas pengusi. Kan? Nengok. Mana kena terima. Tapi ketiadaan Allah Ta'ala ni bahawa sifat wujud ni Allah Ta'ala akal tidak boleh menerima jika Allah Ta'ala tak. Tapi Allah Ta'ala tu ni kita mengatakan tak ada. Kan? Maka ni dah memikirkan akal kita ni sebenarnya dia tak menyusahkan kita ni, kadang menyusahkan diri kita lah. Banyak persoalan, jangan tanya banyak. Kan bab hukum agama ni jangan banyak pertanyaan yang tidak yang melampau batas kat itu, paling mudah kat situ. Kan terutama bab tauhid ni. Kan bahawa kita baru yakin Allah Taala tu ada. Itu je. Kan itu dah kalau kita kenal yang tadi Asal mengatakan kalau kita nak kenal diri kita, nak kenal Allah Taala, kenal diri kita, ni diri kita macam mana. Kan sifat kita semua dah cukup. Kan ada kening, ada kening apa ni? Allah Taala jadikan sebab apa? Kalau hujan dia boleh jadi kan penapis kat itu. Kan telinga sama juga untuk kita mendengar benda-benda yang baik kat situ. Kan dan wujud itu yang merujuk kepada sifat kewujudan itu sendiri. Mana kewujudan Allah Ta'ala tetap wujud di situ. Mana tiada permulaan dan tak ada akhir. Kita ada permulaan dan akan mati dan hidup semula. Itu yang dalam Quran orang kafir kata datuk nenek aku dah mati dah tulang-tulang mana boleh hidup semula. Kan? Dia kata kat situ. Maka kita jangan mana kat situ tu yang penting kita baca Quran, kita sajak tuan-tuan baca Quran dengan ada makna supaya kita dapat menghayati. Kalau kita tidak dapat menghayati, kita rugi kat situ. Nama rugi kita. Macam menyanyilah juga tuan-tuan minat apa sekarang. Kan? Minat apa pun mesti disiplin kena ada. Kan? Macam minat kalau badminton kan. Kalau berlatih dengan Miss Pun 1 second lambat so balik. Kan balik asrama, balik rumah. Tapi Allah Ta'ala tak sedemikian rupa. Kalau kita silap, kita minta ampun Allah Ta'ala. Kita ni mana tak lekang melakukan kesilapan, tapi jangan sentiasa melakukan kesilapan, takut. Kita takut nanti kan kita tidak dapat hidayah. Hidayah tu
kita nak hidayah ni, makna kita akan jangan buat benda yang tidak baik. Buat dosa minta ampun, jangan buat lagi kalau boleh lah. Mana kat sini dan wujudnya dah bab akidah yang 20 itu berkaitan dengan rapat dengan sifat-sifat Allah Taala, iaitu sifat wajib ya, dan mustahil, dan mana mustahil Allah Taala tak ada kat situ. Kan? Contoh di sini, jawapan seperti kat sini, Allah Taala mesti bersifat dengan kudrah, berkuasa. Kalau orang yang lebih mahir ni baca tauhid adalah berkuasa, kan, bukan berkuasa. Berkuasa kita ni, berkuasa kita berkuasa sementara, kan. Sekarang tak ada, ni Johor tak ada yang berkuasa sekarang. Contoh gitulah, kan, tak ada yang pemerintah dah tak ada kuasa, kan. Ada kuasa pun kita ni kuasa sementara, kan. Amanah sementara Allah Taala bagi semasa kita hidup ni lah, kan. Semasa isteri kita hidup ni kita berkuasa sementara, kan. Mana kita kena menjalankan apa tanggungjawab kita kat situ. Untuk bagi kita sebagai suami, sebagai anak, sebagai bapa, itulah, kan, yang antaranya contohlah kat situ. Kat situ mana dari segi hukum akal kat sini tentang pasal mesti Allah Taala mesti berkuasa, kan. Dia berkuasa, kan, menjadikan kita atau tidak. Berkuasa, dia berkuasa melihat kita, mencipta alam ni. Kita tengok alam ni, kan, langit tidak bertongkat. Pergi mana? Pusing atau dunia buat mana ada tongkat? Tak ada pun. Kita ni makin tua perlukan tongkat, kan. Ada setengah belum tua dah bertongkat, kan? Mana kita memerlukan benda yang lain untuk menyokong kita, kan. Macam saya duduk di sini memerlukan kursi, kan, perlu bersandar, kan, kat situ. Kan, itu nampaknya paling mudah lah kat situ. Dari hukum akal kat sini, Ustaz Ahmad je mengatakan, akal hukum benda-benda perkara mutlak bagi hukum kat situ. Mana kudrat disebut wajib, mesti. Sebab itu dikatakan sifat kudrah wajib bagi Allah Taala, kan. Dia memang berkuasa, kan. Daripada awal hingga ke akhir dia tak berkuasa. Macam kita ni sementara, macam saya sementara jugalah. Berkuasa sementara untuk ada tauliah, kan. Kalau tak ada tauliah tak boleh lah, kan. Kena buat, nak juga tak ada tauliah kena tangkap. Tu, kan. Saya pegang undang-undang dulu 23 tahun pegang undang-undang bagi penguasa, kan. Kita dah buat mana dah faham bab hukum, maka kita buat juga. Lagi teruklah hukuman kat situ, kan. Kata hakim, ada satu kawan saya imam, kan. Dia menikahkan kawan dia. Imam kata dia menghukum imam tu, hakim menghukum imam tu, awak dah tahu, kenapa awak buat juga, kan. Menikahkan kawan awak, kan. Itu dunia mungkin boleh, lepas kena bayar denda, kita boleh bayar. Akhirat, kan, akhirat macam mana, kan. Mana kita takut, kan. Kita tahu pilihan surga atau neraka. Neraka tempat ni macam mana, Allah Ta'ala dah terangkan dengan Quran tu macam mana, kan. Bahan panas ni macam mana kita, sedangkan panas dunia pun kita tak mampu, lagi panas di pada masa, kan, lagi di neraka tu macam mana, kan. Itu pun seolah kita macam tak percaya, seolah-olah lah, kan. Tapi kita buat seolah benda yang tak baik, itu seolah-olah kita macam tak percaya, kan. Akan ada akhirat pembalasan ke situ, kan. Dan juga dari sini mana dari segi wajib, yang wajib ni mesti wajib, kan. Tak ada mengatakan Allah Ta'ala tu ada lain daripada Allah Ta'ala. Pengakuan orang yang kafir dahululah kat situ. Bukan dia tak percaya, sebab dia berpegang adat. Mana adat yang kita tak salah nak berpegang adat. Itu saya cakap, tidak salah berpegang adat selagi tidak melanggar hukum syarak.
kan, tapi dia takut, kan. Mereka takut apabila tidak pegang adat, kan. Di antaranya dia takut pertama pangkat pangkat dia akan hilang. Itu bahasa mudah lah. Bahasa mudah, bukan saya nak kata siapa, bukan kata siapa ini. Orang kafir Yahudi di Mekah lah kat situ. Bukan dia tak tahu, dia tahu, kan. Dia tahu bahawa Nabi Muhammad tu ialah Rasul Allah Taala, Rasulullah yang umi dia tahu, kan. Dia kata Rasulullah ni yang bawa sihir dan sebagainya, dia tuduhan-tuduhan macam itu, kan. Sebab siapa yang mendengar Quran dia akan terpesona. Itu dikatakan disihir, kan. Disihir. Tapi tak macam itu. Kita ni kadang kita nak tenang itulah, bacalah Quran, kan. Ada yang ada makna lah. Sebab kita dapat memahami, menghayati, kan. Contohnya kalau Sulaiman tu menyanyi, kan, kalau dia menghayati, tengok. Apabila dia menghayati, kan, dia boleh boleh menarik orang yang mendengar. Macam kita baca Quran lah. Macam para sahabat lah. Para sahabat bila baca Quran jadi imam, dia menangis. Dia menghayati. Bila tiba tentang hari kiamat, dia menangis. Dia takut. Dia takut bahawa hari kiamat ni, hari kiamat ni benda yang berlaku dengan cara benda yang kita tak tahu bila, kan. Mungkin dalam kita itu dah cakap, mungkin dalam kita tengah buat yang tak baik, benda tu berlaku. Tu yang kita takut, kan. Macam yang berlaku di Muar lah, berkaraoke, mati kat situ. Itu bukan budak muda, dah tua dah, kan. Mati kat pelacur pun ada semua berlaku kat Muar. Besar, ya ke? Saya boleh tunjukkan. Nak mana? Pelacur yang mana? Yang muda, yang tua, yang mahal, yang murah. Saya boleh tunjukkan, kan. Anak memang ada. Sebab saya kerja kat Muar bertahun kat situ, kan. Nak ngacau, dia ada bongsa dekat situ. Itu dia punya yang bahaya tu. Maka kita yakin dengan Allah Ta'ala, itulah mana kita bahawa yang tadi kita belajar ni, mesti Allah Ta'ala tu mesti dan wajib ada, kan. Dia maha berkuasa kat situ atas sesuatu, kan. Pada diri kita dia berkuasa, kan. Dan yang kedua tentang perbezaan istilah dengan mustahil, sama juga situ. Maknanya lebih kurang sama lah. Mustahil istilah kat situ, kan. Mana kat sini mana istilah adalah mana yang sama, lebih kurang makna. Apabila akan menetapkan mana kat sini, satu istilah adalah kata kerja. Tadi hukum masdar yang asal, kata yang asal itu, kan. Mustahil adalah suatu bagi perkara yang ditolak. Itu mana mustahil, benda yang kita tolak. Mustahil benda kita tolak lah. Kita tolak benda yang tak betul, kita tolak lah, kan. Mustahil, contohnya kita dengar berita dengan isteri kita buat yang tak baik, kita tolak lah, tak percaya. Bahasa mudah kita tak percaya dah. Bahasa mudah, kan. Kalau Isra' Mi'raj tu perkara yang gaib, kena percaya, kan. Sedangkan orang dulu yang beriman pun masih terkeluk dia. Bila dengar cerita tu, yang ada keluar dari Islam. Betul cakap, kita ni beruntung hidup di akhir zaman kat situ. Kita tengah sami'na wa ta'na kat situ, kena percaya. Mana kita kalau berada di situ, silap kita ni lebih teruk daripada dia orang kat situ, kan. Mana kita benda apa yang kita tidak suka, kita tolak. Masa muda lah kat situ lah, kan. Kalau durian masam tu yang durian musim durian ni, kan, yang masam kita tolak lah. Tapi ada orang ambil buat apa ni, tempoyak dan sebagainya. Itu ada gunanya sebab itu. Contohnya apabila akal menetapkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat wujud, wajib ada, maka secara automatik maka
melakukan penolakan terhadap sifat Adam. Ini bukan nama orang. Adam ni berlawan dengan sifat wujud lawannya Adam. Ain dal mim ke alif dal mim. Ain dal mim itu tiada. Memang sebutan sama tapi ejaan lain. Itu Arab ni lain sikit bezanya. Kan? Mana Adam tu bukan nama orang, mana tiada dan tidak wujud lah. Mana tidak wujud, tiada atau tidak wujud. Maka kat situ kita mengatakan Allah Taala tu mustahil tidak wujud. Kan? Mesti ada. Kita ni alam ni macam kereta, mesti ada yang membuatnya. Kan? Mesti ada yang membuatnya. Kereta yang baru sekarang kan, canggih. Kan pakai elektrik. Kan, tapi berjam lah. Kan? Cuma 300 km yang lebih 400. Kawan saya belilah. Dia ajak saya beli, saya tak nak. Kan? Dia kata saya ni tengah banyak duit. Kan? Itu bukan duit saya. Duit harta peninggalan bini saya, bukan hak saya cakap. Kan? Hak saya ambil. Hak akan maknanya jangan menafikan hak orang kat situ. Kata kawan saya budak majlis agama, jangan menafikan hak adik-adik dia, jangan kita nafikan kat situ. Itulah kita percaya dengan Allah Taala, bahawa Allah Taala berkuasa kat situ. Kan? Berkuasa saya cuma membagikan dan menentukan Allah Taala. Itu paling mudah kan. Saya cuma bagikan dah selesai tak ada masalah. Kan? Mana kalau ni lah bab kemustahil ni ialah itulah benda yang tidak baik. Mana kalau paling mudah kita tolak lah. Kan? Kita tolak. Mengatakan Allah Taala tu ada dua. Kan? Allah Taala tu ada anak. Ya ke? Kalau Allah Taala ada dua, rosaklah alam ni. Kan kita fikir. Kan? Kalau bini dua pun kalau tak ya. Kan? Kan? Dia tak, memang bermasalah juga kat situ. Contohnya lah kat situ. Sibuk nak kahwin dua, dah tiga, dah empat. Bagilah. Bagi saya galakkan, tapi tanggung sendiri kat situ. Kan? Sampai saya tolong orang, dia kata, Ustaz, kalau suami saya kahwin lain, saya cari Ustaz. Itu. Kan? Mana kat situ. Bagi saya, inilah. Mana begitu kalau alam, Allah Ta'ala, mana yang bercerita alam ni ada dua. Yang seorang, yang satu Tuhan, dia jadi nak jadikan ni, yang Tuhan nak jadikan, akan kecoh lah alam kita ni. Kan? Yang duduk di bumi ni akan bermasalah lah kat situ. Kan? Itu dia bahasa yang paling mudah lah lagi Allah Ta'ala. Itulah akal ni kalau kita fikir, kalau kita gunakan, maka dengan sempurna kita akan dapat kawal pemikiran kita. Di antara paling mudah lah kita dapat kawal. Kan? Akal yang sempurna mana kita dapat kawal lah kat situ. Ni yang mustahil, yang wajib, yang mustahil kat sini. Tentang istilah tidak mungkin, mana tidak mungkin bahawa Allah Ta'ala tu ada dua. Kan? Kalau tak mungkin, memang tak mungkin berlaku, tak mungkin berlaku. Kan? Mana ada? Kan? Kita tengok mana ada. Tengok. Cuma kita ni itu jangan ikut-ikut. Pegangan tu mesti ada yang putus lah, taklid yang putus. Nanti kalau kita akan jumpa lah. Kalau umur saya panjang lah. Kan? Kalau tak panjang, jadi bacalah salah tauhid tu. Sebenarnya jangan pening-pening, baca je. Baca pertama, nak baca bismillah dulu, keberkatan supaya kita dapat faham. Wa faqihna fiddin wa adam. Kalau anak sini wa faqihni fiddin wa alim tawilahu. Bagi kita, untuk diri kita. Faqihu bagi pada anak kita, faqihna bagi orang ramai. Kan? Kita berdoa, kan, bagi kita dapat faham. Kan? Baca, jangan kita beratkan. Kita seolah kalau kita baca kitab ni, kita kata susah, separuh susah, dah memang tak boleh masuk kat situ. Kan? Mana nak tak nak, kita usaha kita ialah semai istiarah. Kan? Ustaz saya ajar tu, Ustaz mengajar saya, dia kata, Ustaz Malik, kalau apa-apa nak kuliah ke apa, buat istiarah supaya tunjukkan. Kan?
supaya kita ni mudah berurusan kat situ, nak bercakap ke nak apa kan. Apa-apa itu pun isyarat bukan bermaksud nak pilih nak kahwin dua, bukan. Itu bukan. Soal isyarat ni ialah untuk berurusan selain daripada itulah. Urusan apa pun kan. Maksud kita nak pergi ke berjalan, soal isyarat kat situ kan, supaya perjalanan kita dimudahkan. Mohon kat situ. Itu dan itulah kita sebagai hamba. Itu dia kata, saya kata hamba kan. Kita bahawa Allah Taala tu ada, minta dengan dia kan. Mana kita kan mustahil Allah Taala tidak ada. Mana kita bahawa kita mengatakan Allah Taala tu ada, kita minta dengan dia, jangan minta dengan orang lain kan. Dengan bomoh dan sebagainya kan. Di antaranya keyakinan kita mesti perkara yang putus itu. Dan dari segi hukum, akal hukum ini, itu perkara itu tuli disebut mustahil. Allah Ta'ala tuli lah, sifat tuli mustahil bagi Allah Ta'ala. Sifat yang berlawanan yang 20 itulah kan. Berlawanan ni sifat 20 itulah, mati, tuli, buta kan. Semua kat sini sifat yang 20 lah kan. Berlawanan sifat yang wajib kat situ. Paling mudah lah kan. Ni cuma Ustaz Mahdi je bagi contoh yang satu je lah. Kita gunakan yang lain semua boleh kat situ. Mana berlawanan bagi Allah Ta'ala tu mustahil kan. Bagi kita ni tak mustahil kan. Bagi kita tak mustahil kan. Yang ketiga ialah tentang jawas atau jaiz, bukan nama orang kan. Ini jaiz lah yang harus kan. Harus yang mana bahasa Arab ni bendanya lebih kurang sama je, tapi kadang ada bezanya. Macam ada beza kat situ. Itu penting kena belajar bahasa Arab lah kan. Penyataan kat sini tentang perbezaan ialah harus ialah makhluk boleh jadi harus ada atau tidak ada. Makhluk ni ialah kita lah. Makhluk makhluk termasuk kita lah makhluk. Haiwan kan, alam makhluk juga kan. Allah Ta'ala berkuasa, boleh menjadikan apa yang dia nak kan. Kita ni tak ada berkuasa, kita cuma kuasa kita tu lah. Cakap kita kuasa kita macam kuasa saya sementara kan. Dah bila dia mati, kuasa dah tak ada kan. Dan sebagainya kat situ kan. Macam kereta dah mati, mana tak ada nak berkuasa berjalan kat itu, tak ada minyak. Memang kita boleh, tapi tak ada minyak kan. Dan sebagainya kat situ. Mana kat sini jawab boleh atau harus kan. Allah Ta'ala boleh atau harus, boleh jadikan atau tidak. Dia punya, Allah Ta'ala punya suka lah. Kalau kita tak boleh kan, kita boleh suka-suka kat situ kan. Kita ambil anak orang bukan boleh suka kan, mesti ada peraturan kat situ. Tapi Allah Ta'ala dia nak jadikan atau tak nak jadikan, mana dia punya hak kat situ. Mana kalau contohnya kalau orang berkahwin kan, jangan mengatakan pasti aku dapat anak. Jangan. Kita bukan buat kan, kita bukan buat anak tu tak ada kan. Itu cakap kadang bab-bab ni kena berhati-hatilah nak bercakap kan. Nak bergurau berhati-hati. Tu nak bercakap, itulah kalau orang majlis tauhid dia akan cakapan dia dia kena jaga kan, supaya benda yang tidak takut akidah dia, takut akidah kita akan terpesong. Kita takut itu. Kalau kita terpesong tak apa, takut kita mengajak orang pula. Itu benda yang tidak baik kan. Yang kita takut itu je kan. Itu yang kita takut. Dan ini akal hukumnya makhluk disebut jaiz, sebab itu dikatakan makhluk mungkin harus, dan harus ada harus jadi. Itu. Inilah di antaranya kita baca hukum akal. Kesimpulan ke sini yang paling mudah dan yang kita kena faham bahawa kita belajar ilmu tauhid ni dah supaya kita dapat
faham bahawa yang Allah Ta'ala tu ada dan mesti ada mencipta kita. Dan Allah Ta'ala tu, dan mustahil Allah Ta'ala tu tak ada. Dan yang ketiga, harus ini Allah Ta'ala harus menjadikan kita, menjadikan makhluk. Itu dia antara. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita belajar pada hari ini bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang dari kelemahan diri saya sendiri. Mari kita baca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan permohonan kita permohonan yang rahmat Allah Ta'ala dan pesan kita pesan yang rahmat Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan itu saya sudahi dengan lapas semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah